Assalamualaikum sahabat trail, selamat bertemu kembali. Hari ini saya nak kongsikan anda event di Mayup Sedang, iaitu Malaysia Bike Show 2026. Sekarang event ni berlangsung pada 29 Mei sehingga 1 Jun. So hari ini 30 Mei. Maksudnya ada lagi 2 hari lagi. Kalau anda kata nak datang kat sini, kalau berkesempatan nak datang, boleh datang. So dalam video kali ini saya nak tunjukkan anda apa yang anda boleh lihat kat sini, apa yang menarik untuk anda. Mungkin ada benda yang anda cari, anda nak tengok, atau saya saja nak uji mata, anda boleh datang dekat Malaysia Bike Show 2026 ni. So dia ada, basically ada 3 hall lah. Hall A, lepas tu ada sambungan daripada hall A, lepas tu dengan hall C. Ini main hall, dan ada satu lagi tempat dia untuk test ride, untuk bike test ride. So sekarang kita akan masuk hall A dulu. So ni hall A dah tuan-tuan. Ni hall A, ni hall yang paling besar sekali dekat Mayup Sedang ni. So ni laluan tiket dia. Daripada sana kita akan masuk sini untuk beli tiket Malaysia Bike Show. Macam ni tempat laluan tiket dia. Ini masih lagi tak ramai orang. So saya tunjukkan kat sini lah serba sedikit. Ni hall A yang kita akan masuk kejap lagi. Lepas tu ada A1, dia banyak aksesori. Lepas tu hall C kat sini, dan ada tempat untuk test ride. Mungkin anda berminat untuk test ride, jom nanti saya tunjukkan dengan anda. Daripada tempat tiket tu, jom kita masuk hall A. Ni hall A ni tuan-tuan, Malaysia Bike Show hall A. So dekat hall A ni, apa yang anda akan lihat adalah semua motor-motor jenama lah. Semua motosikal jenama di bawah Enforce Malaysia. CF Moto, Eric, ZX Moto, Cyclone, Benelli, semua dekat sini. Morbidelli, semuanya ada dekat sini. Satu dewan penuh ni, semuanya motosikal daripada Enforce. So kat sini adalah QJ Moto. So macam QJ Moto ni, dia letak motor yang dilancarkan dan motor-motor yang bakal masuk dekat Malaysia. So kalau anda nak detail-detail pasal motor ni, kalau anda datang dekat sini, dekat setiap motor ni dia ada letak QR code macam ni. Dia letak, nak spek dan sebagainya, boleh scan saja, anda boleh dapat detail. So ni antara motor yang bakal dibawa masuk nanti. Ni dia. Banyak ngam motor ni. Banyak ngam. SRK 921, ada maaf. SRK 921 padu Style 5. Ni antara benda-benda yang anda boleh tengok dekat sini. Bukan boleh tengok je, boleh pegang, boleh rasa. Jangan jilat pula. Boleh duduk, boleh rasa macam mana kedudukan dia. Oh, ni lain macam kunci dia ni. Mantap. Single swing arm ni antara yang anda boleh tengok dekat sini lah. Ni untuk QJ Moto. Macam ni Ford 600 ni, nak duduk, nak rasa, boleh macam abang ni buat ngam. So belah sini QJ Moto. So dekat sana ada ZX Moto. Ini yang best. Ini kira macam memang saya bawa anda jalan-jalan dalam ni lah. Bawa jalan-jalan kalau kata tak sempat datang. ZX Moto ni ada motor-motor yang baru lah. Semestinya motor yang menang race itu hari. Oh, ramai ni, ramai. Ni ZX Moto. Kalau anda tak tengok lagi, ni saya tunjukkan 820RR. Saya ada buat video khas untuk dia. Nanti anda boleh tengok video yang tu. Yang ni yang adik dia 500RR, single swing arm. Dia boleh duduk, boleh rasa. Kalau ngam untuk anda, nanti dah keluar boleh beli. Itu tujuan dia lah. Itu tujuan dia, nak kasih anda rasa experience motor itu sendiri. Ada punya dirt bike semua. Sini ada Benelli, QA dan Morbidelli. So ni antara motor-motor yang nanti akan masuk Malaysia. Yang paling ngam saya rasa yang ni lah, TRK ni. Yang paling padu ni. Ini paling ngam ni. Ngam kan? Mantap. Yang tu lagi 720. Tu salah. 702. Ada maaf, 702. Antara motor yang akan masuk, dipamerkan dulu. Nak masuk bila tak pasti, mungkin hujung-hujung tahun, mungkin awal-awal tahun, mungkin awal-awal tahun depan.
Ni antara yang ada di Mall Benelli, Keyway dan Benelli. Yang ni pun cantik juga. Mall Benelli 200 ni. Dia pun mantap. Dekat Mall Benelli. Dan kat situ ada daripada Benda, Easy, motosikal daripada Benda, motor elektrik, skuter. Yang mana sukakan macam ni ataupun yang masih lagi mencari, ada di sini. Anda ada masa lagi untuk tengok, boleh duduk, boleh rasa. Atau macam makan ni, duduk rasa ambil feel. Abang ni nak ambil lesen ni, nak ambil lesen ambil lesen bini, ambil lesen dulu. Ngam. So kat sini Benda, so ada Cyclone, banyak. Dia ada yang memang dah dalam pasaran, dan ada yang motosikal yang dia preview dulu untuk kita tengok, kita rasa. So nanti bila dah keluar, anda dah boleh senang buat keputusan. Macam ni Benda, Cyclone, secara maaf. Ya. Cyclone, tu pun ada. Anda boleh tengok semua apa generasi yang ada. Mungkin anda berminat. Ingat, sebab kat sini ada tag ni, anda scan saja untuk dapatkan dia punya spek. Dah beli motor, mantap. Kita sekali imbas ya, supaya anda berkesempatan untuk lihat kesemuaan RT5. Ini yang RT5 ni. Ni yang ada stand boleh automatik naik tu. Nyet. Ada button stand dia ni. Ni button stand. Ni button stand naik, stand turun. Ni ngam. Mantap. So dekat sini ada Vogue. Ada Vogue. Oh, mantap lah skuter ni, mantap kan? Skuter ni antara yang terenggam, anda boleh tengok. Besar. SR 450X. Ngam. Macam mana rasa dia bang? Okey bang rasa dia? Rasa sedap Baru duduk dah sedap So dia nak macam ni, dia nak anda mengalami pengalaman ni. Duduk sini rasa, supaya anda boleh feel motor ni macam mana. Duduk pun dah sedap Itu yang kita nak tu. Kadang-kadang duduk tak feel, itu yang tak best. So tak nak. Boleh cuba benda lain pula. Duduk tak feel, kita duduk benda yang boleh mungkin dapatkan feel kita. Mungkin kita tengok je dah dapat feel dah. Ni antara yang best ni. Dekat Bosch punya booth, anda kena tengok daripada depan ni. Tengok semua orang dah kerumun dekat SR 450X ni. Ni dekat Bosch. Banyak lagi pilihan dekat Bosch. Yang ada dekat sini, anda kena datang lah di SYM. Dia letak motor-motor SYM semua kat situ. Sekejap SYM. Ni Maxim. Mantap. TL. Nak duduk rasa 508. Nak tengok. Boleh on tak? Ada bateri tak? Ada. Tu boleh tengok. Semua boleh. Jangan bawa je. Jangan bawa keluar je. Okey ngam, mantap lah. Padu ke? Padu juga. So dekat situ ada yang ni MT M-Force Tactical. Ni motor-motor tactical. Dipamerkan kat sini. Ni Escape 1200. Sebab dekat China banyak-banyak motor yang jenama-jenama anda tengok ni memang digunakan oleh macam polis. Macam tu ada. Saya dah cuba dah masa saya pergi China itu. Kalau nak tanya bincang-bincang, ada tempat perbincangan kat sini. Ni tactical, motor askar agaknya ni. Dipamerkan kat sini. Ni boleh duduk lah, boleh rasa, semua boleh. Ni tak puas hati, apa nak buat tak tahu lah tu. Tapi itulah dia. Alamak. Tactical nak naik ATV, boleh naik. Apa lagi tak berhenti abang ni? Apa lagi tak berhenti? So Brixton ni ada games ni. Ada game dekat sini. Dia tunjuk semua variasi motor Brixton, sama ada yang telah terjual ataupun nanti yang bakal masuk. Ni menarik ni, Enduro 250 adjustable Brixton. Dan kat sini ada untuk dah beli motor banyak orang. Ni kasi anak duduk semua. Try dah beli motor. Ni antara motor yang hot lah sekarang. Motor Rapid Prototype. Ni tengah prototype skuter yang 250 tapi 2 silinder. 2 silinder prototype dia. Dia pamerkan dulu. Tapi tengok pun ada ngam ni, saya pun ambil sebab kalorin. Sebab kalorin boleh tak macam tu. 2 silinder mungkin akan lagi best sebab 2 silinder kan dia lagi berap lah. Ini tukar exhaust, slip on dah ngam dah. Tayar dia pun montok.
Okey, ni untuk dah beli motor. Dah bunyi dah. Dah bunyi dah. Dah. Dah bunyi dah. Okey. Dah beli motor banyak kat sini yang dipamerkan. Untuk dah beli motor Nexi. Yang ni yang terbaru Griffin 205. Griffin 205 yang terbaru yang dilancarkan dekat Malaysia Bike Show ni. Anda boleh tengok lagi banyak. LS2 juga adalah satu jenama riding wear yang mungkin anda tak tahu, dia di bawah Enforce juga, di bawah Enforce Malaysia. So kat sini anda nak beli glove, anda nak tengok glove, anda nak atas helmet, semua boleh. Semua ditunjuk, semua ada. Rengam. Semua tengah. Oh ya, okey bang. Salam bang, salam bang. Bang okey jap. Bang. Salam sikit bang. Okey bang. So di bawah ni boleh test, boleh test. Ada harga semua. Murah je bang. 259. Rengam. Ni gambar semua, ngam. Cantik. Itu dia keadaan dekat booth LS2. Tu dekat booth LS2. Mantap. So dekat sini X-Wedge, motor yang rare-rare semua. So, boleh duduk. Di mana dia akan datang boleh duduk rasa bak. Boleh duduk, boleh rasa. Stage utama kami. So kita boleh rasa macam mana. Ini tujuan dia, supaya anda boleh rasa dan apa ni, lihat sendiri macam mana motor ni. Tengam. Tu untuk X-Wedge. So dekat sini ada lagi X-Wedge. Kita lewat depan lah, kita lewat depan. Mantap. So dekat sini ni motor Morini ni antara motor yang famous lah. So kalau anda nak betul-betul duduk rasa, nak tahu macam mana sebelum nak beli dan booking, inilah masa dia. Tu abang duduk. Tu. Boleh bang? Abang ni dah rasa duduk, nak rasa macam mana. Ambil gambar dulu, ambil feel. Escape 1200, adik dia pun ada yang 700 pun boleh rasa duduk. Dan motor-motor lain di bawah motor Morini. Anda boleh tengok lah macam mana kepuasan anda. Ni lagi 700. So pengalaman nak dapat ni hanya dekat sini saja. Dekat Hall A ni majoritinya di bawah Enforce Malaysia, supaya anda boleh tengok dia punya quality, build quality, duduk rasa macam mana, seat dia lembut ke tidak, okey ke tak. Macam ni bang. Okey, terima kasih bang. Boleh rasa kualiti dia macam mana. Tengok sini depan-depan. Dan kat sini dia ada Enforce punya merchandise. Sini orang berebut-rebut beli ni merchandise. Ada minyak enjin, ada cawan, ada payung, ada t-shirt. Ni semua untuk beli-beli ni. Okey bang, muat muat cantik bang. Terima kasih bang. Mantap. Mantap. Semua beli. Tu untuk bahagian merchandise. Bukan test motor je, boleh beli merchandise. Kalau anda dah ada motor, nak merchandise, boleh datang kat sini dalam masa 2 hari lagi saja yang tinggal. So, yang ni kita pergi dekat Siap Motor. Siap Motor juga antara booth yang terbesar dalam Hall A ni. Dan kita tengok tu kat belakang saya ni, Siap Motor. Ada 2 buah motosikal yang dilancarkan semalam dengan harga yang rengam, bawah-bawah 50 je macam tu. Mari kita tengok. Dilancarkan semalam ni 750 SRS. Ini pun rengam. Macam mana? Rasa macam mana bang? Riding height sedap. Riding position pun tak agresif sangat. Okey, ngam. Boleh? Boleh. Kita nak macam ni. Kita nak macam ni. Biar anda boleh rasa sendiri. Pengalaman duduk. Ada Brembo tu penting. Ada Brembo. Harga bawah 50 anda dapat 750cc. Ada Brembo sekali. Yang satu lagi dilancarkan semalam MTX 1000. Ni dia tuan-tuan. Ini tak ramai orang nak duduk sebab dia tinggi. Tak ramai yang duduk sebab tinggi. Mari duduk sekejap. Mari kita duduk Yang ni dalam lebih kurang 800, 80, 800. Macam CI dia. Ni, macam ni. Ngam. Ni enjin sama dengan KTM. Enjin sama dengan KTM. Ni best juga ni. Bila dah ada orang test sekali,
Yang lain pun turut berani. Kena ada start. Ini ada TRX, TRG, CM Moto. Kalau nak merasa 1250, okey, ni untuk CM Moto. Banyak pula CM Moto ni. Okey, ni Eric. Anda nak tengok Eric, ada semuanya, ada benda yang sama, boleh duduk, boleh rasa, boleh tengok. Nak tengok spek semua boleh. Dekat hall A saja dia dah banyak benda dah. Anda boleh tengok semua motor-motor jenama-jenama yang saya cakap tadi di bawah naungan M-Force Malaysia. So bersambung dengan hall A ni, dia ada hall A1. Jom kita pergi hall A1 pula. Kita jalan balik ke penghujung hall A dekat Brixton ni. So dekat sana ada W Motor. Dan dekat sini ada penyambung dia daripada hall A ke hall A1. Jom kita masuk dalam ni. Ada penyambung dia. Semua berekon lah. Semua berekon. Kat sini masuk. Dan kalau anda rasa kesesatan anda boleh tengok dekat sini. Anda mungkin ada spesifik benda nak cari, motor world dan sebagainya, ada kat sini. Apa-apa kedai-kedai yang menjual lah aksesori. Dekat hall A1 ni dia banyak aksesori. Banyak aksesori. Jom kita tengok daripada ARC dan sebagainya. Kat sini pun mungkin akan menjadi tempat tumpuan lah. Sini ada minyak Eagle. Minyak yang saya pakai juga, minyak Eagle ni. Dia ada buka booth kat sini. Ini pun minyak enjin yang saya pakai. Ni apa nama ramai ni? Apa nama ramai ni? Oh, ada robot berjoget. Oh, dia. Kita tengok. Ada show lah, show robot ni. Tu. Masuk-masuk dah ada show. So kat sini ada bermacam-macam aksesori, riding wear, helmet, mungkin intercom, X-Max. Yang ni Speedy, baju, bagai, semua boot, semua ada. Ni X-Max, alat komunikasi. Kalau anda tak tahulah, kita boleh test macam ni. Ni X-Max nya. So anda boleh test macam abang ni buat, bercakap. Boleh bang. Dia bercakap untuk test dengan lagu dan sebagainya. So dekat sini ada Cigi. Kat sini kalau nak dapat, mungkin ada promotion produk dari Cigi, boleh beli kat sini. Dia daripada Route 19 Melaka. Kat sini ada Komine, banyak ni. Yang ni helmet baru, helmet antara yang terbaru keluar. Anda boleh test fit, nak beli pun boleh. FS beli pun boleh. So dekat sini ada, ni tadi Route 19. Dia Route 19 ni dia pengedar untuk Cigi di Malaysia. Kalau anda nak beli Cigi, Cigi tu benda ni. Kalau anda tak tahulah Cigi tu benda apa, benda ni. Apple CarPlay, Android Auto, ada kamera bagai. Ini saya pakai. Ni benda saya pakai kat motor saya. So dia Route 19 ni dia memang pengedar Cigi di Malaysia. So kat sini ni harga dia. Biasanya event macam ni harga dia mesti ada potongan dia. Dia ada potongan harga. So yang ni pun yang baru ni, Jado. Jado pun dia macam Cigi juga. Dia baru launch hari ni dekat pasaran. Besar juga. Ni yang Jado. Oh, nampak kamera dia. Nampak saya tak? Tu nampak saya? Nampak tak? Nampak? Ke ni boleh ambil je ke? Ni boleh ambil je kalau nak. Ambil macam ni. Terima kasih. Tu boleh ambil pak. Tu kalau best kita pergi event macam ni. Banyak benda kita boleh ambil. Ada. Tapi kena pandai, kena rajin tanya lah. Kena rajin tanya. So ni ada tayar Pirelli. Dan ni ada motorbike, ni bateri. Ni bateri. Sini ada aksesori banyak sangat. Saya nak cover semua mungkin tak sempat. So kita akan keluar daripada hall A1 ini. Ada lagi kat sana, ada cover set. Kita keluar daripada hall A1 ni. Yang ni pun agak menarik juga. Meter-meter semua. Meter-meter, tengok ni. Meter-meter digital. Built-in meter. Vario pun ada. So sebelum keluar tu banyak lagi barang-barang yang ada dekat sini. Ini merchandise lah, official
merchandise untuk Malaysia Bike Show 2026. So kalau kita keluar dekat Hall A1 ini, kita terus ke tempat test ride. Itu yang best. Silau. Kalau anda tak nak masuk Hall A1 atau test ride, sudah bersana tempat ticketing, jalan straight. Jalan straight. So lalu sini, anda keluar ni, ini tempat test ride. Test ride punya jalan tu best. Keluar sini, turun sana dia akan pusing. Jauh juga dia pusing. Jadi puaslah untuk anda test ride. So semua ada kat sini. Ini daripada Honda. Ini daripada Honda punya motor untuk test ride. Kawasaki pun ada, Z650, Ninja, Versys 1000. Banyaklah. Banyaklah. Banyak. Kawasaki boleh katakan hampir semua model lah yang motor susi besar ni. So ini di bawah Enforce. Di bawah Enforce, ini motor-motor yang anda boleh test ride. Majority, mungkin kebanyakan motor yang display dekat dalam Hall A tu, anda boleh test ride kat sini. Banyak ni. Kita register kat situ, lepas tu kita test ride lah. Okay, dan yang ni saya punya bidang. Saya punya bidang. Motor KTM pun ada buat untuk test ride dekat sini. Semua variasi model baru kita boleh test ride. Ni kita punya Marshall. Marshall daripada 790, Duke 790, semua generasi. Ya bang. Semua generasi motor KTM 390 terbaru dan juga zone test yang terbaru kat sini kita boleh test ride juga. Dengar, ni dah bawa jalan-jalan ni. Tu dia bawa ni yang zone test terbaru. Zone test terbaru. Okey, ni motor enduro yang terbaru 390, super motor yang paling latest 390, Adventure X 390, Duke 790, Adventure 790. Masa ni nak bawa sebab route dia agak ngam. Berkasi sikit balik Nak cari motor KTM. Jumpa abang ni. Saya. Mantap. Ngam. Dekat KTM Premium Kuala Lumpur cari dia. So ni kawasan untuk kita test ride. Meriah kat test ride ni. Dan cuaca pun sedap-sedap, tak panas sangat, belum nak hujan lagi. Mendung sikit. Jadi anda berkesempatan, ada masa lagi 2 hari boleh datang untuk test ride. Dengar. Jom kita pergi Hall C pula tengok apa ada kat sana. Kita nak masuk Hall A, A1 dan juga kita dah tengok tempat test ride dekat sana tu. Okay, sekarang kita akan pergi dekat Hall C, yang hall yang terakhir. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk, ada juga jual makanan-makanan kat sini. Ada makanan-makanan kat kawasan ni dan juga dekat bahagian sana tu lah, depan Hall A1 tadi. Tu dekat Hall C ni dia ada Kawasaki, Modenas, Honda, ada Brembo, ada Zone Test, ada GRG, Yamaha sikit, ada Peugeot, Takon Racing. Nak helmet banyak kat sini pun banyak juga. Jom kita masuk Hall C. So anda beli tiket tu, semua all access, semua boleh masuk. So nanti guard ni ada check lah, dia bagi kita wristband kalau untuk yang anda beli tiket tu. So dalam ni anda boleh tengok, masuk-masuk je anda akan dapat Kawasaki, Modenas. Semua variety motor ada kat sini, harga pun siap. So ni ada yang paling baru dilancarkan. Harga dia 35,000. Z650. Yang ni Z1100 SE 69,000. Ini ada ngam. Horsepower pun agak tinggi, 130 lebih kurang macam itulah horsepowernya. Ada Brembo siap, ada all-in. Untuk SE ni ada all-in kat sini. So nanti saya ada buat video penuh pasal ni. Yang ada ZX-10R yang paling baru. ZX-10R paling baru, harga dia 114,600. Ada Style 5, Brembo Style 5. Yang ni pun saya ada buat video khusus untuk motor ini saja. Ada all-in punya damper ngam. Ni untuk kat depan ni Modenas Kawasaki. Sini ada RCB, sana ada Umar Racing. Kita jalan lagi sikit. Sini ada booth GV. Kalau anda nak cari top box, nak tengok apa yang terbaru daripada GV, box dan juga helmet, ada dekat sini. Okay, kita boleh tengok sikit.
So ada helmet terbaru daripada GV kat sini. Anda nak tengok top box, kat sini ada dia punya demo ADV 750. Dia tunjuk demo box. Banyak lagi pilihan kat sana. Dan ni Honda. Ada nak tengok depan-depan African Twin. Ada Transap 750 semua ada. NX 500 dan ada terbaru ADV 160. Ada TFT meter. Kat sini semua Honda lah. Memang Honda. Lepas tu ada juga booth daripada Royal Enfield. Royal Enfield. Ada nak tengok motor-motor daripada Royal Enfield, merchandise. Royal Enfield. Sini ada booth KTM. Semua generasi yang terbaru. Edisi 390, 890R, 79. Kat sana ada SMT 990 semua. Anda boleh tengok, ada juga jual merchandise. Mantap. Dan ni ada Brembo punya booth. Ni kita boleh test kereta ni JAC 4x4. Ada booth daripada One Drive, Rapido. Banyak heboh hari ni, heboh. Hari ni kecoh. Sebab hari ni hari Sabtu, Ahad mungkin lagi ramai. Ada ambil kesempatan ni untuk tengok. Kita tengok tayar ni. Untuk tayar dia ada diskaun lagi 25%, 50%. Dia bawa dah serta tayar, boleh beli. Dengam. Mantap. So kat sini ada RC. Ada RC, boleh cuba. Ada diecast, semua ada. So dekat sini ada ada Yamaha. Nak tengok-tengok yang terkini daripada Yamaha pun ada. Ni Tenere 700 yang paling terbaru. Saya nak duduk sekejap, nak rasa tinggi tak? Okey. Oh, tinggi. Tinggi untuk saya, terlalu tinggi. Sangat tinggi. Ni mau 900 ni rasanya. Mau 900. Tinggi. Yang rindan-rindan tak payahlah. Macam tu lah tuan-tuan. Habis kita dah pusing haul. Dan kalau anda berkesempatan dah boleh datang ke Meriam Serdang ni, tengok Malaysia Bike Show 2026. Jangan lupa ambil free gift yang ada dekat booth-booth tu. Jumpa lagi datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.